Belakang. Bunyi dia kat belakang. Ada bunyi tak? Ada? Okey, assalamualaikum dan selamat malam guys. Selamat datang ke YouTube channel saya. Malam ni saya tak adalah konten apa sangat buat pun. Saya just nak jalan-jalan naik EV. Ini saya on the way pergi Masa Maju. Saya nak kita ambil member seorang-seorang kat sana dulu, geng-geng EV. Untuk kita nak pusing-pusing town. Oh, jalan mantap. Jangan tengok meter saya. Meter ni saya tak tukar dia punya, sebab saya pakai controller lain. Controller tu tak support dengan meter saya. Jadi dia jadi biol lah. Saya nak beli dia punya bypass tu. Nanti saya try pasang bypass je. Lepas tu baru saya tengok balik okey ke tak okey. Sorry lah, angin bunyi kuat, angin kuat sikit lah hari ni, tak tahulah. Harap-harap tak hujan lah. Bergegar-gegar jalannya. Ni meter kalau saya lepas baru dah okey. Kita nak pergi Masa Maju tu. Lupa, ada orang tanya saya lah. Dia kata, bang, motor EV ni laju ke? Laju tu bagi saya dia depends sebenarnya. Dia bergegar sangat ni jalan ni. Bergantung pada barang apa kita pakai, apa kita set up, kita nak set up macam mana. Kita buka api besar ke, api kecil ke, hub kita, bateri kita, dia banyak. Dia banyak berkait. Jadinya untuk jawapan laju ke tak tu, ada bergantung pada duit. Dia sebenarnya dia bergantung pada duit. Banyak duit, banyaklah laju dia. Sebab main EV ni, mula-mula saya ingat tak mahal. Sekali dah terjebak dengan EV ni, boleh ke ada tanah tu? Tapi pick up dia tak payah cakap mantul. Oi, mahal kena hon. Sabar bang, baru hijau bang, sabar. Oh, tengok motor. Kena try bang EV. So far saya pakai motor ni dah 2 tahun lebih kurang, dekat 2 tahun lah. Dekat 2 tahun. Jimat tak payah cakap lah. Memang jimat. Beza dengan pakai petrol. Perbelanjaan untuk petrol, perbelanjaan untuk EV ni memang EV ni terlebih jimat. Terlalu jimat. Tapi kalau EV ni sesuai jadi motor kedua sebenarnya. Kalau untuk nak long range tu kan, kalau kita nak ride jauh-jauh tu, EV ni tak sesuai lah. Tak sesuai pakai EV untuk jalan jauh-jauh. Kenapa? Sebab kita nak charge dia lambat. Memang kita boleh tukar bateri besar, tapi lagi besar bateri, lagi lambat lah dia. Okey. Alah, tadi ada masalah teknikal. Video tak boleh save lah. Tanpa hal tak boleh save. Memang buat hal lah tadi. Ni dah okey dah. Tak apa, nanti pergi nanti. Okey. Satu handphone. Kita cek handphone lain. Itulah handphone ni lah, handphone buat kerja, ni lah handphone semua. Memang penuh aja tu dia. Ni kita dah bersih-bersih KL lah ni. Sekarang dah tarai, kita orang nak serang KCC tengok. Muka kepala hala KCC. Tadi kita dah ambil jacking dekat Masa Maju. Tapi video tu tak ada nak buat lah. Ngam-ngam pula, tak boleh save semua video. Tak apa hal. Itu orang jalan bandar KL pun dah macam dekat bulan. Itulah. Cik baik masuk. Sekali lagi saya nak ingatkan jangan tengok meter saya.
Meter dia ada problem. Meter, wah, cain orang. Meter ada problem sebab controller saya tak support. Saya ingatkan lagi sekali, controller tak support. So dia memang fuel hantar fee kat dia punya fuel. Ya, malah layan. Dia kena ada pakai satu macam bypass lah, bypass daripada controller tu terus pergi meter. Tapi benda tu saya tak beli lagi. So ya lu lah. Saya nak menghala ke KLCC ni. Hari ni hari Rabu. So tak banyak lah motor sikit. Ni saja je saya nak keluar. Kita bagi sebiji motor tu kat member depan ni. Kita bagi motor saya sebiji kat dia. Bagi dia try. Dah tahu lagi member kira masuk jadi dia masuk booking terus. Bagi dia rasa dulu dia ajar stage 1. Nanti kita racun dia buat stage 3 pula. Kita buat spek denyut-denyut. Macam pencemaran bunyi betul lah. Cik wah. Mentang-mentang dah naik EV, bising sikit dah tak boleh. Aduh. Kami kita saja nak pusing-pusing je. Saya dah berapa hari dah saya tak bawa motor ni. So dalam nak melepaskan rindu tu, kita jalan di Serang. Abang buka handphone lagu tak boleh buka. Tak boleh buka radio abang. Sebut dah Cik Amin. Dia nyanyi pula dia. Mantap. Kono anu gadis bukan samo apa. Aduh. Okay, kita jalan dulu. Oi, Amboy. Amboi kau. Apa nak usah kerek? Buat sangat buat rancak. Sendiri dia buat on je. Aduh. Ada orang tanya saya lah, kalau EV ni, kalau bateri dia tu berapa jauh boleh jalan? Ini pendapat saya lah. Pendapat saya, EV ni dia bergantung pada berapa laju kita bawa. Macam tu. Kalau kita bawa santai-santai lah macam sekarang ni kan. Kalau itu kan ini lebih kurang dalam 20-30 km ni kan. Main dalam bandar ni dengan kapasiti bateri saya setakat 170 km tu senang-senang lah. Senang-senang. Dia potong gini. Senang-senang dapat. Kalau jenis saya pula, saya ni pantang nampak sikit jalan lurus ni. Kalau bab jalan lurus ni memang nak menekan je. Kalau bab nak menekan tu 100 km pun belum tentu tu. Tengoklah. Dia tengok bateri. Itulah macam saya cakap lah, kalau main EV ni dia bergantung pada poket, pada duit. Banyak duit, besar bateri, lagi jauh lah boleh jalan. Macam gitu. Sekarang ni kita jalan, saya jalan depan Saloma. Hari Rabu pun ramai orang lah. Orang ni besok tak kerja. Macam cakap orang kan, ayo kerja. Dah. Kalau siapa-siapa tu lah yang nak main EV tu kan, tak payah takut EV ni tak boleh jauh dia. Apa jalan bandar semua. Jalan depan KLCC dah macam, ini bukan dah duduk bulan. Ini dah sampai Marik ada pothole ni. Kalau orang nak main EV tu, main je. Jangan cakap orang EV ni main dalam taman je ke apa. Kalau nak puas je lah, sebab kalau standard dia tak laju, dia boleh pergi 60 je. So kalau nak laju tu, ini orang pun buat rancak lah. Kalau rasa macam nak laju tu kan, kita upgrade lah sikit. Stage 1 pun dah cukup. Stage 1 pun, dia pacak, dia payung. Kalau rasa macam
nak santai-santai kan, nak santai buat pergi balik kerja, stage 1 tu dah cukup lah. Kalau nak jalan jauh sikit dah boleh buat stage 2. Kita buat stage 1, lepas tu tambah bateri. Kita tukar bateri besar. Kita tukar bateri besar sikit, oh rancak. Okay, kita nak lepak dekat sini dulu lah. Oh, member motor lampu merah oh. Mantap. Member pula tak boleh berjalan jadi. Kau pasal tak berjalan. Oh, ni biru. Oh, merah tutup dah. Op. Jangan goyang lebih sangat. Ada scene berdua Ada scene berdua ini Oh. Kena jauh. Kena rapat. Okey, kalau macam stage 1 kan. Macam ni stage 1. Ya ni kita buat stage 1. Look standard. Cuma je Exober mana kena upgrade. Kalau Exober asal dia, oh, sikit punya pening lah dia punya goyang. Ni kita dah ketat, dah keraskan fork sikit. Kita tukar minyak dengan spring, kita tukar Exober. Handle kita dah potong sikit. Dia kalau tidak, handle ni dengan Harley lebih kurang. Oi, rancak pula dia. Itu stage 1. Ini stage 1 memang kosong lah. Kalau nak lawa, kita buat stage 1 macam ni. Oh, ini punya mantap. Magat sudah carbon bro. Rimori. Siapa kata Rimori tak boleh bagi lawa? Relax je, Rimori man. Rimori. Tukar master pump. Stage 1 memang wajib lah. Memang wajib tukar meter. Kita dah tukar meter tu. Aduh. Nasib baik tak jatuh. Okey, nampak. Ampun masih standard. Kenapa kata arm standard tak boleh lawa? Buang sikit logo, cat balik, lepas stiker sikit, Exober tukar. Main strike. Nice. Memang nice. Saya pun nak bersantai-santai sekejap. Kita ada plan sekarang ni. Orang kata kita main dalam taman kan. Okey. Saya nak buat ride nanti pergi Maib Sedang. Nanti kita ramai-ramai naik EV pergi Maib Sedang. Okey, sampai tu layan dulu jap. Saya nak buat borak dulu. Jadi kita sambung balik. Alright. Jap. Berai sudah pecah. Alamak. Okey, ada aksi tepi jalanan ni. Aksi jalanan. Alright, jadi kita sambung balik. Ini orang sudah terracun sama EV. Esok kita pastikan dia masuk booking ya. Ini orang sudah tak tahan dah. Kena racun dengan orang. Penangan EV tak ada siapa boleh sangkal ya. Ini penangan dia tak ada ubat. Nampak? Okey. Besok masuk booking Booking bos 100. Okey. Kita nak sembang-sembang jadi kita sambung balik. Sana malam-malam di Kuala Lumpur. Ni lain-lain sikit. Ini geng-geng ni jagi ni hijau ni. Semua hilang iman dah ni. Selalunya macam tu. Hijau je semua hilang iman. Ni. Nampak? Nampak? Macam tu lah Kuala Lumpur. Bila hijau je, semua tak ada iman. Dia pacak pula. Dia boleh pacak pula. Rancaknya kau bang. Macam-macam aksi wujud dah kat sini. Dia angkat bro. Aku tak boleh bayangkan lah. Kat sini ada residen tau. Macam mana diorang tidur dengan bising-bising? Sikit punya sabar orang duduk sini. Kalau aku rasa dah pindah dah ni.
Rajuk-rajuk lah. Cepat je saya. Rajuk-rajuk lah kau. Ini orang lain yang gaduh, orang lain yang emosi ni. Rajuk-rajuk. Apa bikin? Apa bikin tu? Nak tunjuk dia punya ego pula. Ego jual ambil nombor. Itu ini berapa nombor teratang kau tanya berapa ni? Kita 3 biji pun layan. 3 biji pun layan. Kita ada sebiji. Kita bagi dia try. Member tak boleh tahan. Katanya nak masuk booking. Kita layan. Oh, santai sampai kendur dah. Ini kau sedai jari hilang. Ni ada orang tanya saya kan. Ni apa benda ni? Ini coolant. Sebabnya spek dah besar. Dia dah spek besar. Kita nak biar controller tu sejuk. Saya matikan lampu dulu. Wah, meriah sangat. Okey. Okey. So yang ni memang saya tak matikan dulu sebab saya nak biar sejuk dulu controller saya. Lepas tu ada kipas tu. So saya biar radiator ni sejukkan saya punya controller. Kita layan dulu suasana. Mantap kan. Kita orang selalu kalau kat KL ni jaranglah keluar hari-hari. Tapi dinai sebab ada orang baru. Orang jauh, member pula datang dari jauh. Kita racun situ. Layan dulu. Diorang tanya masa penggunaan lah. Penggunaan bagi saya EV ni, saya tak ada masalah lah pakai EV ni. Saya belum ada masalah. Jimat bagi saya dia terlalu jimat. Sebab perbelanjaan bulanan saya kalau saya pergi kerja tu, kalau saya naik motor untuk minyak 100 tak lagi lah. 100 tak lagi. Masuk servis, kalau kata rantai problem, adalah 200 kat lah, lebih kurang dekat 200. Tapi saya pakai EV ni, lepas tu brake pad takkan kita tukar brake pad setiap bulan kan. Kalau main dengan brake pad, tayar, tak adalah. Kalau tayar pun lambat. Bil elektrik lah, bil elektrik saya kalau kat rumah saya ada 3 EV, saya akan charge 3 EV setiap kali saya charge. Bil naik tak sampai RM20. So jimat dia tu berganda-ganda. Kalau dulu tu saya ni jenis hisap vape. Nak beli flavor pun berkira. Sekarang tak tahan kan. Sebulan kalau nak beli flavor tu, sebulan tu kalau 8 botol tak tahan lah nak beli flavor. Itulah, siapa yang masih berfikir-fikir nak main EV tu, silakan. Saya berani jamin takkan menyesal. Tapi kalau pakai standard memang menyesal lah. 60 je. Kurang-kurang upgrade stage 1. Nak selesa kita punya riding position, handle wajib tukar. Handle wajib tukar, tak kisahlah nak tukar yang crown ke, nak yang custom ke. Dia pendekkan sikit, janji dia pendek sikit. Sebab kalau tak, macam bawa Harley, memang mesti jual motor punya. Memang tak tahan je. Ujung-ujung jual motor. EV ni punya penangan memang tak ada motor lain boleh sangkal lah. Saya dulu mula-mula pun saya agak skeptical sikit lah pasal EV ni. Cakap boleh ke kan? Bateri macam mana? Nak cas tu, bagi saya pun cas lama pakai sekejap. Itu yang bermain di fikiran lah. Tapi lepas saya dah pakai EV ni, bagi saya charging tu tak ada masalah. Kita akan charge pun malam je. Malam nak tidur tu kita charge. Pakai timer senang. Set 4 jam off. 4 jam mesti penuh punya. So kalau nak pakai EV tu, yalah, kalau macam saya EV saya buat sendiri lah. Sebab saya memang workshop saya ada buat EV.
So kalau ada nak upgrade ke, nak beli motor EV ni ke, nak beli Yaria ke, Zero ke, boleh Roger. Roger je saya. Hai. Dia gelakkan kita pula. Boleh Roger. Beli siap modified pun tak ada hal. Kita boleh buat je. Alamak, member datang nak rekam pula. Kan. Tahulah nak masuk booking. Oh, ini ada grup-grup lain sampai. Bukan hari Minggu Ini hari biasa. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu. Tengok, budak motor kereta penuh kat KL ni. Yalah, saya pun rasa macam dah lewat ni. Lagi kita lepak 5 minit. Lepas kita balik lah. Esok kerja. Naik saja kita nak bakal line orang baru sampai. Kita bagi dia rasa main EV. Okay. Okay lah. Nah, saya ada video sikit nak buat. Sebab saya ada projek satu EV baru masuk. Nak buat stage 3 5000 watt. Nanti saya akan buat video tu. Kita tengok dia pacak-pacak. Ini EV denyut itu pasti. Alright. Ciao.